Minta maaf kepada peminat buah-buahan tempatan, terutamanya durian. Saya bongkarkan lagi satu hidden gem. Dekat mana ni? Biasa orang nak pergi durian, dia pergi Mentakap, Kodiang, balik pulau semua, tempat-tempat durian lah. Sini, hentian R&R Benta. Nampak? Banyak durian ni. Buah-buah kat sini confirm fresh. Nampak pokok belakang tu? Pokok durian lah tu. Bila jatuh je, pom, semua berebut situ. Abang, macam mana? Abang cerita macam mana? Nak tahu buah tu segar ke tidak? Buah ni nombor satu, kita nak tengok buah ni segar ke tak. Tangkai dia rasa getah dekat tangkai ni ada lagi. Dia basah. Dia basah lagi. Lepas tu kita tengok dia punya kulit ni. Kalau kulit ni hijau cantik macam ni, dia tak ada gusang, langsung tak ada gusang. Dia punya shine tu cantik lagi. Hijau dia tu bersinar lagi. Bersinar lagi. Buah ni bila datang keluar daripada kebun, kita terus potong, kita terus jual dekat sini. Maknanya dia belum kena lori lagi. Belum kena transport, tak naik helak, tak naik lori, tak naik highway daripada kebun tu datang. Terus datang. Terus datang sini kita buka, kita pakai. Setiap hari buah kita macam ni. Memang banyak macam ni hari-hari. Dekat depan tengok dah siap susun. So inilah stok-stok yang dia memang dia top up setiap hari. Habis dia tambah kan. Sentiasa ada orang hantar, sentiasa ada buah, sentiasa ada keluar. Buah ni memang datang daripada pekebun kawasan sekitar. Sekitar Benta ni saja. Sekitar Benta saja. Okey, dia memang buah yang fresh. Dijamin fresh. Jemput datang 24 jam buka. Interview abang ni yang memang datang setiap hari. Abang datang setiap hari bang? Dah sekali. Abang datang daripada mana? Seremban. So, kenapa abang beli kat sini bang? Sebab saya selalu dalam sini, saya tengok buah durian banyak. Lepas tu tahun ni lah kita merasa dapat makan durian murah sikit. Tahun ni murah? Tahun ni murah. Banyak pilihan? Banyak segar pilihan pula tu? Segar. Lepas tu taklah macam, kalau tak tu kita nak beli Musang King pun 70-80 tak mampu. Sekarang berapa? Kan tu baru 25. Ada yang 20 yang kecil-kecil sikit tu. Ini sekarang ni buah durian memang tengah supply banyak. That's why harga dia turun. Tapi kalau kita nak beli pun kena hati-hati juga. Kadang-kadang kita dah berhenti tepi, tak ada tanda harga. Itu kena kapak. Tapi gerai ada logo GBBS, gerai buah-buahan segar Under Farma ni, dia memang rules dia kena ada tanda harga. So tak kisahlah daripada paling murah ke paling mahal, semua mesti kena ada tanda harga. Sebab tu kalau kita bawa kereta apa, Azia ke Volvo ke, confirm tak kena kapak. Dia jual durian je ke? Tak. Dia gerai buah-buahan segar. Ada buah lah. Cuma sekarang ni musim durian, banyak durian lah. Kalau hari-hari biasa banyak je. Cuma yang sekarang ni tinggal manggis, nenas, MRR tu. Tapi adalah buah-buah lain. Kalau musim lain ada. Penuh ni buah-buah apple, anggur, serigala semua. Kedai ni buka pada musim durian, dia buka 24 jam. Pada musim biasa dia buka pukul 8-9 sampai 12 tengah malam. Kat mana? Dekat area R&R Benta. Kalau nak balik kampung, nak beli buah untuk orang tua kan, atau nak balik KL beli untuk kawan-kawan, datang kat sini. Saya boleh garanti harga dia cun. Mari.